Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan Tuhan Allah SWT terdapat bertemu lagi mudah-mudahan kita alhamdulillah melihat wajah-wajah yang penuh semangat selepas melalui madrasah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan terdapat daya memanfaatkan Ramadan berbekalan menjana ketakwaan kepada kita. Alhamdulillah tanda kita dapat ketakwaan daripada Ramadan. Alhamdulillah kita mesti bersemangat datang dalam mana-mana kuliah dan kita maintain dengan ibadat kita dan pengajian kita, dan mungkin pertama pada yang lepas itu tandanya kita mendapat kedekatan dan ketakwaan kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong di bulan itu. Sambungannya mana? Bab yang bawah tu pun sikit lagi. Yang ke-9 itu Al-Muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang ke-9 al-ilmu. Yang ke-9 daripada 20 sifat yang wajib kita tahu dengan tafsir, dengan detail, ialah al-ilmu. Artinya, arti ilmu mengetahui Allah, yaitu mengetahui dengan makna nyata dan terang. Kalau Arab disebut inkishaf, nyata dan terang, meliputi tiap-tiap suatu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran muhit. Bila sebut ilmu, muhit. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menguasai, ilmu Allah menguasai setiap sesuatu. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Allah itu dengan setiap sesuatu dia tahu. Ini maksud terang dan meliputi. Nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu. Bikulli syai', dengan setiap sesuatu Allah itu alim. Sesuatu itu sama ada yang mawjud atau yang makdum. Mawjud yang ada, makdum yang mustahil, yang tiada. Maknanya Allah tahu setiap perkara yang ada. Allah tahu setiap perkara yang harus. Allah tahu setiap perkara yang mustahil. Dan kita nak fokus di mustahil. Tuhan tahu setiap perkara yang mustahil, bukan makna Tuhan tahu adanya perkara mustahil itu di Allah. Tuhan tahu kata tak layaknya sifat itu di Tuhan. Dan Tuhan tahu pula apa risiko dan sebaliknya kalau Allah bersifat dengan sifat-sifat mustahil. Jangan kita pergi kata Allah tahu sifat mustahil, Tuhan tahu bini dia, jangan.
Jadi Tuhan tahu bahawa mustahil ini perkara yang tak munasabah di Allah SWT, yang tak layak ada di Tuhan. Dan Tuhan tahu di sebalik risiko dia apa akan terjadi kalau Allah memiliki sifat mustahil. Itu maksud Allah telah mengetahui perkara yang mustahil. Itu nanti akan datang. Allah tahu perkara yang wajib. Mana? Allah tahu dia ada. Allah tahu dia bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Bahkan Allah tahu dia ada sifat pengetahuan. Dia tahu pula. Itu. Ini yang wajib. Dan Allah tahu setiap perkara yang harus. Macam kita ni. Setiap yang ada ni, yang lain daripada Tuhan, ialah setiap perkara yang harus. Allah tak tahu. Ini maksud meliputi. Ini satu ilmu yang kita dapat. Maksud ilmu Allah ni meliputi. Dia tahu setiap perkara yang wajib, dia tahu setiap perkara yang harus, dia tahu setiap perkara yang mustahil. Dia tahu perkara yang wajib itu, dia tahu kata ada dan wajib dan sifat-sifat tadi. Dan ada dia tadi wajib. Dia tahu perkara yang harus, dia tahu kata semua-semua ini harus. Dan dia tahu perkara-perkara yang mustahil, dia tahu perkara-perkara ini tidak boleh ada di Tuhan. Itu. Ini meliputi. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah dia tahu sekalian yang baik daripada langit dan bumi. Innahu 'alimun bizati sudur. Allah Ta'ala tahu dengan yang mempunyai hati-hati. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu dia amat tahu. Tanam itu dulu. Tiap sesuatu, sama ada yang maujud atau yang makdum, yang tiada, itulah yang mustahil. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaannya, keadaan sesuatu itu. Lalu mana keadaan sesuatu itu, kecil ataupun besar, panjang ataupun pendek, halus atau lembut ataupun keras, Tuhan tahu. Bagaimanapun keadaan sesuatu itu dia tahu. Kata Imam Ghazali, walaupun mana Tuhan tahu semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang kelam, dia tahu. Itu. Dan Tuhan tahu semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang kelam itu, dia tahu sama dengan dia tahu semut yang hitam berjalan di atas batu yang putih pada siang hari. Sama. Bukan mana Tuhan tahu sikit pada waktu malam, waktu siang Tuhan tahu banyak. Bukan. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaannya, keadaan sesuatu itu. Lalu mana keadaan sesuatu itu, kecil ataupun besar, Tuhan tahu. Tidak ada siapa yang boleh lari daripada pengetahuan Allah. Tak boleh lari daripada pengetahuan Allah SWT. Duduklah di mana pun, dalam hutan ke dalam tanah ke, Allah tak tahu. Larilah naik ke atas, naik ke bulan ke, naik ke mana-mana planet, Tuhan tahu. Ini ada pok baru bina di atas, di Marib ke di mana buat satu penempatan. Ini hal-hal duduk ni semua kaya-kaya buat penempatan. Takut nanti dunia kiamat kita boleh naik ke atas. Dunia kiamat kita bye-bye. Kita bye-bye penduduk bumi. Dia tak tahu hati atas nak meletup dulu. Matahari nak jatuh dulu. Matahari pecah, planet-planet meletup dulu. Dia nak bye-bye pada kita
baik dulu, kemudian kita mati lah. Ingat cerita kartun kan? Tuan, berapa bilion yang kena bayar nak tempat tempat jalan. Agak berkocok dunia ni pun lari naik atas. Dia tak tahu di atas nak jatuh. Dan ikut lari lah, Tuhan tahu. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Apa tu kita mengatur sifat Tuhan, kita mengatur sifat saja. Kita kena tanam kan sifat-sifat itu, beramal dengan sifat-sifat Tuhan itu. Lepas kita tanam, kita kena ingat semua ni kehendak Tuhan, semua dia pengetahuan Tuhan. Kamu nak lari naik ke atas, itu pun Tuhan dah tahu. Dan itu sebenarnya ketentuan Tuhan. Kamu nak pergi mana? Aku tahu dan aku tentu. Kamu boleh naik itu pun, kalau boleh naik, aku yang beri kekuasaan kalau kamu boleh naik. Jangan tunjuk pandai. Ini macam musim. Kalau ikut bulan ni, bulan puasa Al-Nino, betul tak? Al-Nino yang mana panas dia lebih daripada panas yang sebelum bulan puasa yang terbakar habis di Ibu Raya. Mana Al-Nino? Al-Nino bercakap. Sekarang hujan lagi dia panas, itu anak itu. Mana Al-Nino senyap? Kita pun takut ni. Bomba-bomba pun dah beri syarat. Maka bersedia sebab Al-Nino akan serang pada bulan Ramadan. Lebih panas sebelum daripada Ramadan. Al-Nino tak tahu pergi ke mana. Sekarang hujan. Lepas asal hujan. Jangan tenggelam sudah berlaku. Ini kata ilmu Allah. Maka hakikatnya, hakikat ilmu ini saya sebut saya ulang. Kurang sedap kita terjemah hakikat. Sebab kita tak tahu hakikat Tuhan, hakikat sifat Tuhan kita tak tahu. Saya kata kurang sedap lah. Sebab saya duduk bangkang dia. Saya pun kalau baca jangan sebut hakikat. Tidak mengetahui hakikat Allah dan sifatnya melainkan Allah. Kita hanya kata sifat Tuhan itu ialah yang kita tahu. Kalau hakikat mana kita tahu 100%. Siapa yang tahu hakikat Tuhan 100%? Tak tahu. Tak tahu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, sabit, qadim, lagi azali, berdiri ini ada pada zat Allah Ta'ala. Satu sifat, bukan banyak, satu sifat. Tuhan mengetahui kita ni satu ke banyak? Dia mengetahui ni satu ke banyak? Jawablah terakhir. Dia mengetahui hanya satu je pun banyak dia mengetahui. Banyak. Ini macam mana dia mengetahui satu sifat. Yang satu pengetahuan. Pengetahuan yang satu yang dengan sifat itu Allah mengetahui segala-galanya. Ustaz nak bangkang pula kita ni. Tak. Ini kita sebut kita ni untuk orang awam. Untuk orang awam. Mungkin Syekh buat ni untuk asas. Kalau kita dah mengaji naik tahap, bukan dia hakikat pun tak kena, terjemah mengetahui pun tak tepat. Tak tepat. Sifat ni bila kita terjemah pengetahuan. Pengetahuan. Kita terjemah dengan pengetahuan itu barulah satu. Dan memang duduk di Tuhan sifat itu. Mengetahui dia bukanlah ada. Jenis ber ni dia tak ada. Macam mengukul, bertumbuh, dia bukanlah ada. Dia panggil amrun iktibari. Kita buku kata ya,
Kalau Omar dengan Ali bertumbuk, kan? Kalau bertumbuk, ni bernama Omar, ni bernama Ali, tumbuk. Untuk bertumbuk, siapa boleh nampak menunggu? Mereka bertumbuk, siapa boleh nampak? Tak nampak. Yang nampak Ali dan Omar dan bertumbuk dua-dua. Menunggu tak ada. Melihat itu juga. Yang ada tempat pelihatan saya yang duduk dalam telinga, pendengar saya duduk telinga, pelihatan yang duduk di mata, dan sesuatu yang dilihat oleh orang yang saya lihat, itu saja. Melihat itu tidak ada. Yang ada mata dan pelihatan saya. Kita nak terjemah dengan tepat sifat ma'ani dengan pengetahuan, melihat kehendak Allah. Itu yang kita terjemah secara tepat. Ada sahabat saya di UM, dia bentang buat FA, dia bentang tentang sifat ni. Dia bentar lagi saya sampai di Aceh pun ahli-ahli bahasa mengatakan ini terjemah yang cukup tepat. Bila dia jelas-jelas balik, ini sebenarnya terjemah yang cukup tepat. Di sifat ni kita boleh kata Allah melihat, memang Allah melihat, memang Allah melihat. Tapi sekarang kita bukan bincang Tuhan melihat, kita bincang sifatnya. Mendengar ni bukan sifat. Mendengar ni dibagi kerja, tugas sifat. Telinga saya tugasnya mendengar, mata saya tugasnya melihat. Itu. Tapi bukan Syekh salah. Ini saya cakap lembut. Maknanya ini untuk asas. Untuk kita yang tingkat mula nak mengetahui sifat Tuhan, untuk asas. Dia bagi Syekh cakap ini dalam tasamuh. Tasamuh cakap mudah. Cakap mudah-mudah. Bukan cakap hakikat. Dia kena kata pengetahuan. Pengetahuan satu sifat yang tetap ada. Nih, sekarang Tuhan tahu saya ada di atas pentas ini. Nanti kalau saya balik, adakah Tuhan masih tahu saya ada di pentas ini? Tuhan dah tak tahu dah. Tuhan tahu saya bila juga. Dan Tuhan tahu bila ni. Dan Tuhan tak tahu dah kata saya juga ada di pentas ini. Tapi ada guru bila dia kata Tuhan yang mengetahui selama-lamanya, azali dia mengetahui. Ustaz, sebelum Ustaz duduk, Tuhan tahu dah Ustaz duduk kat sini. Tuhan tahu saya akan duduk. Bukan Tuhan tahu saya duduk sini 10 tahun dulu. Ni macam saya duduk sekarang. Sekarang Allah melihat saya duduk di sini. Selepas saya pulang, Allah dah tak melihat saya duduk di sini. Tapi kadang-kadang bila kita silap huraian, kita silap terjemah, Tuhan melihat selama-lamanya. Anak murid tanya Ustaz, sebelum Ustaz datang Tuhan melihat lagi. Tuhan melihat? Oh, malu. Tuhan melihat saya di sini kemarin lagi. Oi, itu tahu. Melihat tak melihat kemarin. Allah tak lihat saya di sini. Pagi ni yang saya di sini, Allah lihat saya di sini. Tapi Allah lihat saya di sana. Anda faham elok ini? Ini terjemahan. Terjemahan ini yang dipopularkan oleh Syekh Wan Ismail, Pak Da'i Mekah, yang mengarang kitab Bakhuratul Amani yang saya baca di UM. Terjemahan ini diakui oleh ahli-ahli bahasa. Memang terjemahan ini tepat. Ahli-ahli bahasa mengatakan sampai di Aceh. Terjemahan tepat. Rupanya terjemahan itu bukan Syekh Wan Ismail saja yang menerima. Ada saya jumpa kitab-kitab yang lebih awal daripada Baqarah, Wabul Sawahid dan Sirajul Huda, menerima dengan perlihat-perlihat. Dan sekarang ada satu pok yang ada mengarang kitab sifat kalam Allah. Ada dia siapa yang ikut pengembangan dia tahu. Kalau menguraikan kesilapan Pak Da'i dan Syekh Kadir Mandiri dan Tok Islam, yang satu kitab. Jadi pok pondok gaduh ini. So gaduh. Dia kata kesilapan Pak Da'i dalam menterjemah sifat-sifat tadi. Ahli bahasa dan iktiraf. Terjemahan itu yang paling tepat. Ini bukan rekaan, cuma pada ini yang mempopularkan. Sirajul Huda,
Sirajul Huda tu lebih tua daripada kitab apa. Katanya dia ni guru bagi Syekh Wan Ahmad. Wan Ahmad ni salah seorang guru pada maknanya guru bagi gurunya. Dan sudah terjemah dengan perlu. Cuma mungkin ulama-ulama oleh kerana popular terjemah sifat yang melihat, berkata melihat, jadi ulama pun telan tak apalah sebut dah begitu. Baik. Kalau kita terjemah pengetahuan satu sifat. Kalau kita kata Allah mengetahui hanya satu, sesat. Kalau hari ini kalau ada satu orang, Tuhan tahu satu. Tak kira lagi tiang, meja, kapet, semut, pasir. Tak kira lagi, benar. Tak kira lagi, Tuhan tahu ni. Banyak tak terhingga. Tapi dengan satu sifat yang dipanggil ilmu, yang diterjemah dengan bahasa lain, pengetahuan. Ada orang tanya pula, kalau itu Tuhan ni nak mendengar, nak tahu dengan sifat pengetahuan. Itu sifat dia. Dia ada sifat tadi. Cuma kita nak terjemah sekali tak boleh. Jadi Allah mengetahui itu sebenarnya, tapi Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan. Sebab nak sebut tu secara satu-satu dengan suruh itu. Tapi sebenarnya Allah mengetahui, bukan sesaat. Tuhan tahu siap pada azali lain. Sebab ulama nak usaha nak menyebutkan sifat. Kalau kita tidak menyebutkan Tuhan, kalau kita cuma mengetahui melihat, itu bukan sifat. Mengetahui melihat itu bukan sifat, itu kerja sifat. Arab panggil samaratu sifat. Atau dia bagi takluk bagi sifat. Itu bukan sifat, itu kerja sifat. Kerja pendengar, mendengar. Kerja melihat, melihat, itu kerjanya. Itu tugasnya. Kita terima di tugas, kita tak terima di sifat. Kita dah mengaji dah Esa. Apa maksud Esa Allah pada sifat? Setiap sifat Allah serba satu. Ilmunya satu, samanya satu, kalamnya satu. Tiba-tiba kita cuma kalau Tuhan itu berkata-kata Tuhan hanya satu. Tapi berkata-kata hanya satu. Nampak kita pun hanggup. Guru kita pun hanggup apa? Tapi berkata satu saja. Dekat kalam paling orang banyak keliru. Paling jelas kesilapan kita bila kita terjemah kalam artinya berkata-kata. Kalam berkata-kata itu satu, berkata-kata Tuhan selama-lamanya. Berkata-kata bukan Arab, bukan lain. Tidak ada huruf hijaiyah. Tapi terima berkata-kata. Kalau berkata bukan Arab, bukan Melayu, tidak ada huruf hijaiyah, ya memang betul. Penutur yang duduk di anak kita bukan Arab, bukan Melayu, bukan huruf hijaiyah. Kita pasal nak cakap siap, keluar siap. Kita nak cakap Arab, dia keluar Arab. Dia satu sifat yang Allah letak di anak dia. Sebab bila kita terus kita, kenapa dia bisu? Sistem penuturan. Penuturan itu lah sifat. Kenapa dia pakai? Sistem pendengaran. Dia tak kata telinga basah. Dia tak kata mendengarnya dah basah. Ya, pendengaran. Kenapa buta? Sistem penglihatan. Sistem itu ada ni sifat kuat, power yang Allah letak di anak. Cuma yang kita ini Tuhan bagi pinjam baru dia boleh rosak, dan dulunya tak ada, kemudiannya datang. Yang dulu dekat Allah selama-lama setiap kala. Kita tidak boleh panggil alat. Siapa yang mengatakan kalau itu Tuhan yang mendengar dengan guna alat, sifat bukan alat. Alat macam handset, ini alat. Cermin mata itu alat, tongkat itu alat, sudu itu alat, pinggang itu alat. Anggota kita ini bukannya alat. Tangan saya alat saya, bukan. Anggota alat saya ambil sudu. Lepas tu ada orang cakap saya makan dengan alat tangan. Ada siapa cakap itu? Kan? Yang duduk di kita, yang sepati dengan kita bukan alat. Bukan alat.
duduk sekali. Cermin mata, cangkul, penukul, gergaji, jam tangan, itu alat yang dia bukan daripada bahagian anggota kita. Itu alat. Kereta, itu alat. Hari payah dia cakap Melayu, cakap Melayu tak faham. Boleh pun lah. Dia kata kesilapan pada Lepas tu mana kitab pun yang dia terjemah bila dia sebut sifat panca indera yang 5, dia akan terjemah mana kitab pun pencium, pengkecap, penjabat. Mana orang tu dah tahu dia sebut ni, dia mesti satu benda, satu sifat yang ada. Penyapu. Dengan penyapu, menyapu. Menyapu tu tidak ada pun. Nak tunjuk tak boleh. Yang ada penyapu dan yang disapu, itulah sampah. Bila seorang tadi dia ambil penyapu, dia tolak kiri kanan, kita pun bubuh nama menyapu. Hakikat nak tunjuk menyapu tak kena. Menyapu tu adakah sifat? Bukan. Sifat yang betul-betul ialah penyapu. Dan yang dipanggil dalam bahasa kita alat. Bahasa kita. Tapi dekat Tuhan bukan alat. Tapi sekarang ini bahasa terkini dia tak sebut pe. Kalau dulu menulis, alatnya penulis. Sekarang dia tukar nama jadi pensel, pen, kan? Itu ditukar nama. Kalau pisau dulu pemotong, kan? Pemotong maknanya alat pemotong. Sekarang dibuang nama pemotong, pisau. Begitu. Saya salah ni macam budak-budak pula belajar macam ni. Ini betul-betul yang tepat. Saya kena cerita ataupun ada yang pandai dalam ni. Saat ni duk belajar, kenapa ustaz tak mau cerita kat saya ni? Nanti saya pula boleh jawab. Saya sebut pi, saya bidang pi. Gambar-gambar tak ada makan lauk ayam itu ikan bilik. Dia nak hidang ikan bilik, nak hidang ayam, kambing. Lepas tak ada makan kambing, tak sah, tunggu nanti ayam. Kalau tidak pun tunggu makan ikan bilik. Saya kena sebut ini amanah yang Allah telah beri. Kadang-kadang mungkin dalam yang pandai pada saya buat, tuan-tuan yang pandai pada saya buat, saya tak tahu. Itu terjemah yang tepat. Barulah kita faham satu sifat yang tetap ada, qadim lagi azali. Azali sejak kala lagi ada sifat tadi, bukan baru datang. Sebab itu sifat kita ni dipanggil arah. Kita ni sifat lagi arah. Ilmu yang ada dekat kita dipanggil sifat lagi arah. Apa arah? Arah baru datang. Dekat Tuhan tak dipanggil arah. Arah kita terima sifat juga, tapi ini untuk makhluk. Dekat Tuhan tak boleh kita terima arah. Kita panggil sifat. Tapi dekat makhluk kita boleh panggil sifat, kita boleh panggil arah. Yang tak balik kata payah ni kan, tak apa, belajar je belajar. Saya sendiri pun belajar berapa kali tak faham. Yang tak datang dia tak faham, saya pun tak faham. 5 tahun baru faham. 50 tahun ni ni pun sebiji tak khatam lagi. Saya 5 tahun 5 biji khatam tak faham lagi. Dia kena tunggu. Dia kena harap tutup daripada Allah. Bila Allah buka, dia baru dapat istighfar. Dan nyata pada yang wajib. Nyata di mana Tuhan tahu yang wajib. Mana? Yakni zat dan sifatnya sifat Allah. Zat Allah dan sifat Allah. Zat itu kalau bahasa kita jirim dan tubuh. Jirim dan tubuh. Tapi tak boleh kita terjemah dekat Tuhan jirimnya ataupun tubuhnya, kerana Tuhan bukan sama dengan kita. Allah dia tidak ada tubuh. Allah tidak berjirim. Apa jirim? Setiap yang mengambil ruang untuk dia hidup, setiap yang mengambil ruang itu jirim. Allah tidak mengambil ruang, sedangkan ruang itu dia yang mencipta. Bagi dia panggil zat. Tapi saya ni
Boleh dipanggil zat saya, badan saya, tubuh saya, jirim saya, jisim saya. Tapi kalau Allah ada zat, sebab zat ni kita tidak boleh faham jirim, kita tak faham jisim dan tak faham tubuh beranggota. Zat. Ini zat. Disebut dalam kitab tauhid, zat ni mana? Diri Tuhan. Terima diri boleh. Jangan terima tubuh, ataupun badan, ataupun anggota, ataupun jisim, ataupun jirim. Jangan terima. Dan terima Islam jadi kafir. Dan sifatnya Allah. Jadi nyata Allah pada azali, mana Allah tahu dia dan Allah tahu sifat dia. Bahkan Allah tahu sifat tahu dia. Jadi kalau manusia tak ada apa, dia tahu. Kalau orang tanya Tuhan tahu bila, dia azali lagi. Kita belum ada pada masa itu. Tuhan tahu dia. Dan Tuhan tahu apa yang bakal dia buat. Tuhan tahu apa yang akan dia buat. Lagu mana pengetahuan Allah. Kita ilmu pada sisi itu dah lupa banyak. Dia tahu. Kalau 100 tahun lagi nak kiamat, dia tahu siap sampai kiamat apa itu. Dan sampai kita masuk dalam syurga selama-lama. Itu ada siap dekat Allah. Allah dia tidak mendahului jahil. Dia tidak akan mendahului jahil. Allah pada masa dia nak cakap dulu, kalau dia nak cakap dengan Jibril, pada ketika dia nak cakap dengan Nabi Muhammad, pada ketika Nabi Muhammad itu kurang dan semayang, bukan dia baru cadang, siap dah pada azali. Dia nak cakap. Kalau Tuhan bercadang, maknanya sebelum Nabi Muhammad datang, dia tak tahu apa dia nak cakap. Ini dia panggil jahil Tuhan. Tak boleh. Nabi Muhammad pergi berkurang semayang, Tuhan tahu dah. Haklah dia lima waktu, dia tahu siap. Itu kira azali. Dia tahu siap. Bukan dia kata Muhammad minta pula dah kurang, minta kuat, bagilah 40. Muhammad naik pula lah, dia minta pula dah. Allah tahu dah takat 5. Apa yang Nabi Muhammad nak berdialog dengan dia tahu siap. Inna lau kana al-bahru midadan. Kalau laut ini dijadikan dakwah, dan pokok-pokok ini dijadikan pena. Kalau nak tulis kalimat Allah, mana tidak kalimat Allah tak habis. Kalau nak tulis kalimat yang ada, yang tersedia ada dekat Tuhan. Kalau Allah nak cakap dengan kita di akhirat nanti, sekarang tu ada kalimat itu. Kalau tak ada, maknanya sekarang Tuhan dia tak tahu apa yang dia nak cakap nanti di akhirat. Maknanya Tuhan sekarang dia jahil. Nampaklah ini yang ulama. Allah cukup maaf. Jangan kita pasang payah apa yang Ustaz sebut. Kenapa kita boleh terima Isra Mi'raj? Ustaz cerita Isra Mi'raj, kita boleh terima dengan terbuka, dengan penuh iman. Sedangkan cerita-cerita itu kalau kita logik, tak logik. Sebenarnya Allah nak beritahu dan persediaan kepada kita betapa hebatnya aku. Tapi kita mengaji Isra Mi'raj, kita percaya Ustaz cerita naik ke atas, kita percaya. Bila saya cerita sikit dalam sikit, ya Allah sampai begitu. Nampak? Nanti kata kita pergi ceramah Isra Mi'raj ni nak dengar syok dengar. Ustaz nak buat lawak hari ni, kita tak mau begitu. Hayati semua. Semua orang Islam, hak Melayu pun, hak tak semayang pun, aku percaya Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ni, kita kira tak masuk akal, tapi dia nak tunjuk hebatnya Allah. Isra Mi'raj tu ada sikit sebahagian daripada kekuasaan dia, sikit sangat. Tapi dia bagi peristiwa Isra Mi'raj ni kita tanam betapa hebatnya Allah. Dia nak cakap tu ada siap. Hari ini saya datang, dia tahu azali ni. Dia bukan kemarin, dia cadang bukan. Bukan tahun lepas dia baru tahu kata saya nak datang sini hari ini. Bukan hari ini
dia baru tahu saya datang. Dia tahu pada azali lagi lah. Ini yang kita nak tanam. Sifat itu sifat Allah, tapi kita tanam semangat sifat itu, barulah kita akan sentiasa mengawasi tindak tanduk gerak diri kita. Saya hanya cerita, kita hanya pandai. Ustaz, kita sifat apa yang berkaitan dengan sekarang, kita pandai sendiri. Saya cerita saja, kan kita ada akal. Saya kadang-kadang saya bukan bidang saya, kita ada pandai-pandai pelbagai kan. Kita kena amalkan apa yang sampai tadi, amalkan dengan cara yang kita tahu. Saya hanya bidang sebut sifat-sifat Tuhan. Kita yang kena pandai guna. Ayo, ini cita sifat Tuhan. Baik, pertama, ilmu Allah ni nyata. Mana Tuhan tahu akan yang wajib. Dia tahu dia tahu sifat dia pada azali lagi. Dan dia tahu juga dan pada yang mustahil. Dia tahu perkara yang mustahil, bukan dia tahu ada yang anak tu dia. Nyata dia tahu bahawa anak itu mustahil dia. Dan dia tahu kalau dia ada anak, apa risiko, apa akibat yang akan berlaku. Itu maksud dia tahu. Bukan dia tahu perkara mustahil, dia tahu dia ada anak, dia ada isteri. Yakni syarikul bari. Syarikul bari ini kongsi Tuhan, yang menyerupai Tuhan. Apa makna? Ada Tuhan lain. Apa maksud Tuhan tahu pada yang mustahil? Tuhan tahu syarikul bari itu mustahil dan tidak boleh ada. Itu maksud Tuhan tahu perkara yang mustahil. Bukan Tuhan tahu syarikul bari itu ada dan sebagainya. Mana? Anak dan sebagainya, isteri. Ini yang itu. Dan pada segala yang harus, Tuhan tahu segala yang harus. Segala yang ada di kita ini Tuhan tahu belaka. Kita sendiri Tuhan tahu, langit bumi Tuhan tahu, iman kita Tuhan tahu, sihat sakit kita Tuhan tahu belaka. Pada segala yang harus, yang belum wujudnya, dengan iktibar lagi akan wujud di dalam suatu masa. Kalau kita ni baru kahwin, kalau hakikatnya kita dapat 5 orang, Tuhan dah tahu dah berapa orang dan berapa lelaki, berapa perempuan, pukul berapa nak melahirkan. Tuhan dah tahu siap. Walaupun 10 tahun lagi, 10 tahun itu tak sangat, azali dah Tuhan tahu. Pada azali Tuhan dah tahu akan ditakdirkan cicit kita nanti akan dapat anak 10 orang. Dia dah tahu pada azali. Itu Tuhan tahu. Nyata ilmu Allah atas jalan yang meliputi kenyataannya. Meliputi ini meratai umum pengetahuan Allah tiap sesuatu. Tidak ada sesuatu yang boleh lari daripada pengetahuan Allah. Bilang-bilang duduk di mana pun, duduk di dalam lautan, Tuhan tahu. Kamu ada lautan, sedangkan ikan-ikan dalam lautan itu makhluk Allah. Sedangkan tempat yang kamu menyorok itu, tempat itu aku yang cipta. Ini tempat yang kita nak menyorok ni, tempat itu Allah yang mencipta. Kenapa kita kata Tuhan tak nampak aku lah? Kita nak lari mana? Duduk di dunia nak lari tak betul-betul. Di akhirat barulah kita tahu.
barulah kita tahu kita menyesal. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat, di akhirat Allah tunjuk sampai kita sedar balik, oh rupanya aku buat ni lebih canggih daripada kamera yang ada. Lebih canggih daripada ada. Ada ni kalau lalu ke belakang tak nampak. Kalau tidak pun kita kapak bagi pecah habis. Elektrik tak ada, bateri tak ada, habis. Tapi Allah dia boleh tunjuk satu-satu. Satu-satu dia boleh beritahu. Dia boleh tunjuk di skrin yang besar. Kita boleh tengok macam tu sampai kita malu. Atas jalan meliputi kenyataan pengetahuannya yang nyata tiap-tiap sesuatu sehingga tiada kesudahan. Tuhan tahu kita ni setakat kita ada ni kan? Tak. Dalam kubur Tuhan tahu kita secara dalam kubur. Nah, sampai di akhirat, sampai ke dalam surga insya-Allah. Tuhan tahu kita tiada kesudahan. Kita, anak kita bila dah meninggal, tutup buku habis dah cerita. Tak tahu dah. Isteri kita, suami kita bila meninggal, tutup buku habis dah, kita tak tahu dah. Allah ni tidak ada buku ni, tutup buku tak ada. Dia tahu sampai ke bila-bila tiada berkesudahan. Tahunya tidak ada permulaan, tahunya tidak ada kesudahan. Nak lari mana? Di akhirat nanti nak lari mana? Malaikat sentiasa bersama kita. Malaikat sentiasa mencatat segala gerak geri dan perkataan kita dengan catatan yang cukup canggih. Saya tengok di Syria, saya duduk sana, polis di mana lebih hebat. Kalau tulis lebih hebat daripada teknologi yang ada lagi. Dia semua buku macam ni. Setiap special run buku macam ni ditulis habis. Sejarah kita kalau hadiah dia Isyak ditulis habis. Kalau kita pergi ke mana 1000 km dia ada di sana. Punya hebat kawan saya. Kami di Syria, kami duduk di, bila musim panas kami duduk di komisi ni duduk Kudus, kawasan Kudus. Itu memang kawasan berjuang. Kawasan itu dah memang Amerika cukup benci dengan kerajaan Bashar Assad. Ini golongan Kudus. Saya bila musim panas pergi maju bicara itu ada yang dipanggil mukhawarat SP, ada yang ikut saya. Dan di sana pun ada yang kurang. Bila saya sampai di satu kampung, masuk ke pedalaman, dia datang panggil saya, jom pergi balai polis report tu nama tahu siap. Dia kalau mana? Dimash. Main film Dimash. Komisi dulu dekat hero. Sepadan hero, Syria sepadan hero. Kawan saya kena tangkap. Ngaji di Bush kena tangkap. Bila kena tangkap, dia pulau buku ni bergabung. Buka. Dia baca satu-satu. Kamu pada hari sekian, pada jam sekian, kamu di sini, betul? Ditulis dengan tangan. Di Syria punya rupanya tulis dengan tangan yang lebih hebat daripada kita guna teknologi macam ni. Ni, kamu percaya tak percaya? 3 buku 5 tahun aku ikut kamu. Dia special brand di Syria. Mukhawarat, macam-macam dia saya pun special brand. Siapa-siapa yang boleh lapor tepat dia akan dapat gaji 70% special brand di Syria dulu. Kadang-kadang tak boleh kupat tu special brand. Kadang-kadang bertidur di rumah kita malam-malam special brand. Jadi mukhawarat.
Nanti sampai yang syok bila kita dapat dekat dia pulang buku. Loh, ini hak kamu punya. Dia buka satu-satu. Tulis dengan pun. Dia kita tengok. Kita nampak baca kolom tapi nak lari tak ada ni. Jam sekian nak tulis. Tarikh bijak-bijak. Kena hantar balik. Dan nak tanya kawan saya Ustaz Alif Solih. Aku semua tu tak kami tu pergi gaji komisi tu. Komisi memang tempat bahaya. Bila saya nak pergi belajar, saya terus pergi ke pejabat special grant. Pergi jumpa ketua terus. Ini saya datang nak belajar. Saya kenal sampai sekarang, saya tahu Abu Hassan nama dia. Saya datang nak belajar. Saya bukan datang nak melihat apa nak belajar. Sampai dia kenal dia. Kalau special grant main datang pun, aku dah sembang dengan Abu Hassan. Oh, cakap besar tau. Aku dah cakap dengan Abu Hassan, mata orang kacau tu. Dan Abu Hassan ketua SD. Oh, dahsyat. Kita sampai petang datang Imah tu punya jom. Sampai masuk dalam pedalaman kampung. Sampai dah rekod. Pergi balai rekod. Tahu siap. Sekeliling tu semua mantau-mantau. Dia bagi mantau-mantau. Tengok mana. Ni sapon kolek orang. Dia bukan pula hidung kemek. Pendek-pendek pula. Kali tu dah rekod. Tapi orang Muslim memang alim. Orang Muslim, orang Kurdi. Orang Kurdi semua alim. Syafi'i tu kan. Syafi'i kulit. Akidah Asy'ari. Oh, cukup marah dengan bahasa Arab. Oh, dengan bahasa Arab cukup marah. Nampak tu betul lah. Tengok. Dulu Arab mau kat tulis. Kata dekat bahasa Arab. Sekarang ni Arab mau kat bahasa Arab. Kurdis ni lah. Daripada Kurdis yang keluar dari Sarawin Al-Ayyubi. Sarawin Al-Ayyubi bukan Arab. Dia bukan Arab. Dia Kurdis. Kurdis bukan Arab. Dia cakap kita tak mahu. Macam ni dia cakap. Boleh. Apa boleh. Tahu saya begitu. Tu cakap tu macam lebih kurang macam saya. Cakap Arab. Dia tak ada. Tapi cukup alim orang Kurdis. Cukup takut. Kadang-kadang kita pergi belajar tu, kenapa tahun dan tumbuh belakang penuh main keliling tu. Bicara dia pun nak tengok saya ni sampai. Kalau nak tengok ni orang plan. Tu kata dia datang Malaysia dah lagi. Tu kata tak apa-apa kerja tak faham tengok dia. Mati kat kursi. Nak beritahu kata manusia tu dia catat lengkap. Detail. Malaikat lagi lah. Tak apa manusia tu. Kawan saya kata saya tak sangka. 3 buku itu tak berdebat ni selama 5 tahun aku sini. Ini sejarah. Dia buka macam ni. Dia kata betul dia itu. Aku ikut hang sendiri selalu. Hang ni dari masjid ikut masjid. Aku naik bas sekali dia. Ya. Dahsyat. Malaikat bukan naik bau. Ini saya buat bandingan cerita. Tapi tahu kata, kalau dia asal kita tak boleh nak kata bohong. Jangan kata malaikat penting dah malaikat. Jangan duduk awal lah. Sepok boleh tahu. Nak cerita tu. Kamu kata punya dahsyat. Nanti dia betang. Ma yalbidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada seorang pun yang melapaskan satu perkataan. Ada yang malaikat raqib atid bercakap. Dia pilih. Betul. Jangan banyak cakap tu. Mengerak. Aduh ini. Siapa yang cakap banyak, dia lambat tu juga. Malaikat tak baca. Hari satu kamu cakap aduh. Sembang bola Brazil menang, Kedah lawan dengan nak masuk syurga lambat. Polis juga banyak tak baca. Padahal aku orang cakap sikit. Dia ni rajin tasbih. Guru saya kata dia bukan tulisan tu, dia nur. Kalau hafid dia putih, kalau hitam, kalau acah dia hitam. Kalau dia malaikat tak baca juga, kalau baca dia ada secepatnya Tuhan hisap. Sebentar je Tuhan hisap. Hisap itu sebetul dengan segala amalan kita ini sebentar saja. Kalau kita tengok di dunia sekarang canggih lagi dia asal nanti. Sebab canggih yang ada di dunia ini
Itu semua ilham daripada Allah SWT kepada makhluk. Apakah itu Tuhan sendiri yang buat nanti di akhirat? Betapa canggih. Kita bayangkan dia nak hisap seluruh manusia start daripada tu Adam sampailah kiamat. Kalau haji lagi pergi haji pun immigration dah tak larat, banyak sangat. Itu pun dengan teknologi yang moden itu pun bantu. Kita bayangkan di akhirat seluruh manusia itu satu Adam. Tak zaman tu Adam, kita dan akan datang semua hidup nanti di akhirat. Allah dia telah cukup canggih. Tak sampai dalam hadis itu, tak sampai satu hari Tuhan hisap semua, cek segala amalan, tak sampai satu hari. Dalam hari kiamat ini kita bayangkan bukan juta, sampai pada istilah nombor start dalam tu Adam sampai nanti kita tak tahu bila nak kiamat. Takutlah kan, Allah cukup tahu segala doa kita. Ini atas jalan meliputi kenyataannya tiap-tiap suatu, sehingga tiada kesilahan bagaimanapun keadaannya. Keadaan suatu itu tidak ada kesilahan, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada berdusta. Ditanya tiga-tiga, nikmat syurga ni ada kesilahan? Tak ada. Sebab syurga kekal selama-lama. Azab neraka ada kesilahan? Tak ada. Sebab neraka kekal selama-lama. Kalau azab neraka ada kesalahan, maknanya neraka akan ditutup. Kalau nikmat syurga ada kesalahan, maknanya syurga akan ditutup. Nikmat syurga yang sentiasa ada itu Tuhan sentiasa tahu. Sekarang dia dah tahu. Allah, ilmu Allah tak tinggal banyak. Kadang-kadang kita tengok ada ulama-ulama yang hebat. Ulama ni dahsyatnya ilmu dia. Allah lebih pada tu. Kadang kita tengok ulama-ulama Arab ni, Quran hafal, hadis hafal, matan-matan hakikah-hakikah tauhid tu hafal. Kadang kita pergi tanya, nak tanya mereka, kamu ni mazhab apa? Syafi'i, jawab Syafi'i, orang pada Syafi'i, dia beritahu Syafi'i. Ada kawan kita main Arab, kamu bukan Maliki. Oh, kalau Maliki bom-bom gini, kamu Hambali. Oh, kalau Hambali bom-bom gini. Kita kata ilmu, oh Allah, syukur dahsyat. Tapi kita Melayu tak apa hebat mana. Kalau dia dah hafal Quran, dia mengaji tak apa nak alim. Kalau dia mengaji pondok, dia alim, hafal Quran, dia tak apa nak ingat. Tak apa. Kita hafal hadis. Dulu Al-Hafiz, Kasur Al-Hafiz Ibn Hajar itu orang yang hafal 100,000 hadis setelah yang sangat makan. 100,000 hadis setelah yang an. Itu dia. Kita Quran tak nampak. Dalam hafal lupa hadis siapa? Di Arab. Batu Arab kita ada di belakang Al-Hafiz. Kalau Hafiz dia bergelar ya, dia ada buku balik orang. Bapak ramai sangat Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz di depan, aku yang hafal Quran dan hafal 100,000 hadis setelah yang sangat atas. Dia kan. Kita hadis 40 tak ada ingat. Sampai ke lagi saya sendiri. Hadis 40. Dalam hadis yang disebut, siapa yang hafal hadis 40, ingat 40 hadis yang saya, syurga. Lepas tu Imam Ghazali buat hadis 40, baik kita hafal. Kita bukan nanti hafal an-an tu. Hafal an ni maka nak ingat. Dan an-an ulama kita hukum rata dalam tu. Tak payah. Apa itu ya? Hak Nabi cakap betul. Apa itu dah? La yu'minu ahadukum apa yang cakap tu? Sampai ambil lah. Makan kita ambil hafal. Kita ingat 40 hadis, insya-Allah syurga ada kita. Itu Imam Ghazali buat hadis 40. Dibuat supaya kita hafal mengaji, insya-Allah. Tapi jangan hafal 40 kalau tak bayar lah. Itu cerita lain tak. Buat tak bayar, boleh hafal 40 hadis. Jadi macam pokok ida, tak ida. Will tu apa sebab? Saya tanya you ni, kenapa tepuk belakang kan? Will tepuk. Dia kata kalau dalam satu keluarga seorang cucu ni jamin syurga satu keluarga. Tak ada apa-apa. Jamin syurga. Saya tanya ibu yang cucu sendiri. Dulu lah kita baik dalam
tengok dia cucuk. Dia kata kenapa cucuk? Dia kata kalau seorang dalam keluarga cucuk, satu keluarga tu jamin syurga. Tak ada apa-apa, tengok apa syurga. Dia pun punya warok rasa takut cucuk. Kau dah nak pergi syurga. Dia tak tahu sedang berjalan ke jalan-jalan neraka Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Pahaman apa kita tidak. La tajiru wazratun wizra ukhra. Kita tidak boleh menanggung dosa-dosa orang lain. Kalau kamu buat, kamu disyurga. Kenapa boleh bawa adik-adik kamu yang jahat itu? Tak boleh. Kita tidak boleh menanggung dosa-dosa orang lain. Tidak boleh. La tajiru wazratun wizra ukhra. Sehingga nikmat syurga, azab neraka yang tiada berkesudahan, maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia akan nikmat syurga dan neraka atas jalan taksir. Taksir Tuhan tahu satu. Bukan dengan jalan umum gitu lah. Aku tahu hang sihat, aku tahu hang kaya nanti. Itu orang umum. Dia tahu bagaimana proses kekayaan, naik turun perniagaan, gerak kita hari. Dia tahu satu. Bukan macam kita tahu berat 10 kilo kan? Itu tahu secara ijmal. Tuhan ini dia tahu berat 10 kilo dan dia tahu berapa biji. Dan dalam biji itu berapa zarah, berapa atom yang bergabung dalam beras itu. Ini pengetahuan Allah. Kita hanya tahu gula sekilo. Beli gula sekilo, ya. Itu pun sekilo kadang-kadang bukan sekilo pun kena bohong ni. Bukan sampai sekilo pun. Bapak kita tak boleh tahu kalau kita tahu. Gula sekilo ada 50 bilion. Tak percaya cuba bilang. Kita tak dapat lagi. Tapi Allah dia beritahu sebiji pun dalam sekilo itu berapa biji gula. Dan berapa biji gula. Dan dalam satu gula itu berapa zarah, berapa atom yang bergabung menjadi sebiji gula. Pelik kau Islam yang nak kamu cakap. Saya waktu yang Ustaz itu cakap pernah Islam yang dia hanggu, ya. Sekali tak sampai semalam, tak sampai satu hari, dia sampai dah ke Mekah. Ya, cakap. Bila Ustaz cakap balik, ya kau Ustaz. Dia nak marah. Cerita Islam Merah lebih pelik daripada saya belajar hari ini. Lebih payah daripada saya belajar kalau kita fikir betul-betul. Naik borak-borak ke kampung. Bukan borak di kedai mamak tu. Siapa ada tengok borak tengok di kedai mamak, ada sayap tu. Bukan dia. Itu memang borak dia. Kita hang cakap borak. Sini borak juga. Borak-borak kalau belah pilih borak ni absolut borak. Absolut borak ni semua. Itu borak tu borak tu. Borak dia ngomong. Borak tu pun kita fikir tak habis. Lagu mana bila dia naik hangat kaki panjang shopping. Zoom sampai kaki sampai kita belakang panjang shopping. Kita ya. Faham. Bila mengajar duit tak faham. Bukan di tempat lain. Bukan dalam ni. Dalam faham perkara. Jadi tak bagi nak tanya orang, nak tanya lah. Tak mahu. Baik. Yang tiada berkesudahan, maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia ada dalam tafsir. Kalau ia yang menjadikannya, dia yang mencipta nikmat tadi, kenapa dia tak tahu nikmat tadi? Sedangkan dia yang mencipta. Kalau kita jangan menyorok di segala sesuatu. Sebab apa? Yang kita menyorok di segala sesuatu daripada Allah, sesuatu siapa cipta? Allah cipta. Dia yang letak sesuatu itu di situ. Kemudian kita menyorok di situ. Kan pelik. Macam mana kita lari daripada menyorok dalam penjara. Nak lari, kena lari keluar daripada penjara. Itu. Kerana takluk ilmu Tuhan pada azal itu mengikut bagi segala maklumat yang diketahui. Takluk
peranan ilmu Tuhan. Dia tahu ini, dia tahu itu, mengikut menurut bagi segala maklumat yang telah dia ketahui. Tuhan tahu kita ada di sini hari ini menurut maklumat yang memang dah Tuhan tahu kita ada di sini pada hari ini, pada azan ini, dengan makna bersetuju. Kalau kamu panggil berselorong, lorong yang sama, bersetuju atau muafakat, dan muafakat ilmu dengan maklum. Ilmu dengan maklumat, hasil bila kita tahu dia panggil maklum. Ilmu dengan maklumat Tuhan itu tak tepat. Kadang-kadang ilmu yang kita tahu bagi lagu lain, maklumat itu lagu lain. Kadang-kadang maklumat itu macam lain, ilmu kita macam lain. Tapi ilmu Tuhan sama dengan maklumat yang ada pada adanya. Maklumat ini yang ada di Tuhan pada adanya lainnya. Bertepatannya yang dia tahu hari ini. Tuhan tahu hari ini, memang sama dengan dia tahu pada azal itu. Kerana yang harus yang lagi akan diadakan itu sabit di dalam ilmu Tuhan. Semuanya ada tercatat di ilmu Tuhan. Ini yang dipanggil dalam istilah tasawuf a'yan sabitah atau syu'un zatiyah, ataupun dipanggil dalam istilah ilmu tauhid muta'allam ilmu. Segala maklumat yang ada di Allah, yang ada di Tuhan, yang akan datang, yang sekarang, yang dulu, yang ada di Tuhan, yang ada itu dia beri a'yan sabitah, ain-ain, diri-diri, perkara-perkara yang sabit, yang ada tetap di ilmu Tuhan. Dia beri a'yan sabitah, ada syu'un zatiyah, ada muta'allam ilmu adalah istilah ilmu tauhid. Daripada a'yan sabitah inilah terbitnya cita ni baik a'yan kharijiyah, ain-ain yang di luar, yang telah wujud. Kita begini, a'yan kharijiyah kita hari ini sama dengan a'yan sabitah yang ada di Tuhan. Ini istilah. Hanya belum diadakan lagi. Tuhan tahu ni, belum diadakan lagi, Tuhan sudah tahu. Itu kita tengok ayat ini, firman Tuhan, alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Surah Sabah ayat 4, ayat 3. Artinya Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang gaib, tidak terlindung daripada ilmunya sekecil-kecil barang yang sebesar zarah. Zarah maksud kita atom. Sebesar zarah pun Tuhan tahu yang ada di langit, dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari zarah itu. Maknanya Tuhan mengakui ada lagi yang lebih kecil daripada zarah. Batu atom sekarang bukan yang terkecil. Dari tambah ilmu kimia, ilmu fizik, sekarang atom bukan yang terkecil. Ada lagi neutron, proton, kita tak tahu. Proton saga. Istilah. Ada pokok di ustaz sekarang atom bukan yang kecil. Ustaz cerita atom banyak penuh. Neutron, proton, dicerita. Memang dia Tuhan kata zarah, dan tidak ada yang tidak. Tuhan tahu juga yang lebih kecil daripada zarah. Ini benar-benar kecil. Kita juga mana kita tahu di dalam badan kita ni ada segala protein, hidrogen, nitrogen, apa lagi macam-macam, karbon, macam-macam badan kita, insulin, apa macam-macam benda, cacing pita, macam-macam. Kita itu tidak boleh tengok. Tapi di dunia teknologi kalau kita tahu pun di dalam badan kita banyak lagi benda-benda yang tersembunyi. Tuhan tahu belaka semua ni. Tuhan lebih tahu isyarat dia. Allah dalam Quran cukup hebat. Dunia semakin maju, dia semakin tinggi Quran. Dia semakin tinggi.
Dunia semakin moden, dia semakin tinggi. Dia semakin tinggi. Dia bukan di bawah, dia tetap di atas. Tetap di dunia. Dunia semakin moden. Ni bawa ni YouTube. Duk rayuh lah penemuan ni, dua laut. Kawan ni masih. Lama ni kita dengar cerita ni. Pok tu dia porok buih. Ni kalau Penang porok buih ni tak porok. Porok buih. Duk porok tu dia kami jumpa dah ni. Ni hak kita awak ni masih. Allah Tuhan sebut lama dan surah Ar-Rahman. Tak boleh masuk di antara air tak boleh masuk. Bainahuma barzakhulla yabghiyan. Di antara dua laut ini, satunya azbun furat, satunya tawak hebiah. Bini baik tawak hebiah. Tawak hebi. Satu lagi masih bertemu azbun furat milhul hujan. Satu lagi masih, satu lagi tawak. Dua-dua ni tak boleh masuk. Dan surah kita bainahuma barzakhulla yabghiyan. Di antara dua laut ini ada satu pendinding barzakh. Ada satu pendinding yang air masin tak masuk di air tawar tak masuk di air masin. Ni masuk dalam dan hidup air dalam ni. Kita duk ta'ala, kita duk alam, kita tak cari pun. Ni orang lain, orang Islam ni dia orang kafir je. Lepas kita pernah tengok kami kata kita tak cari pun. Jumpa kata Nabi tu, orang kafir. Jumpa sungai dalam laut, orang kafir. Kita kami duk kata dah, cari memang. Kita yang itu ya. Tapi tak apa okey ya. Tapi satu yang tak jumpa. Bainahuma. Apa? Lu'lu' wal marjan. Ayat tu. Di antara dua laut itu dia ada permata lu'lu'. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Allah keluarkan di antara dua laut itu permata lu'lu' dan marjan. Ini jangan beritahu orang kafir. Itu yang abang. Kalau abang dia cerita orang kita memang tak cari lah. Tanya orang kafir jumpa hang kan ada benar tak sebut. Orang kafir yang kaya. Ini yang beritahu. Allah kata di antara dua laut keluarnya permata lu'lu' dan permata marjan. Ini jangan beritahu orang kafir. Rahsia ni rahsia kerajaan. Sebab kita memang tak cari. Kita tak cerita pergi dalam betul dia tengok. Dia kata naik-naik tak. Memang Allah kata di situ ada permata lu'lu' dan marjan. Kita pun jangan cuba abang sebut lagi. Orang memang nak Quran sebut, tapi permata je sebut. Nanti dia pukul kuat jumpa sebut permata dia pun yang kaya. Tengok melopok. Ni cerita ayat ni banyak. Saya boleh sampai ke ayat ni masa nak pergi. Banyak lagi cerita. Isyarat tak boleh nak mendarat dia. Artinya Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang baik, tidak terlindung daripada ilmunya Allah sekecil-kecil barang yang sebesar zarrah pun, sebesar atom pun Tuhan tahu. Yang ada di langit Tuhan tahu. Dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarrah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripada zarrah, melainkan yaitu ada, semua itu ada dan nyata tersebut dalam Lauh Mahfuz. Siap dah tertulis di Lauh Mahfuz, siap dah ada di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap dah tertulis, siap. Allahu Akbar azim. Ini ada lagi ayat-ayat yang hebat yang tak disebut kat sini. Nak kena berhenti lah. Kecil habis tadi bulan depan tak payah kita berhenti kat situ. Tengah jalan tu. Ada lagi ayat-ayat yang hebat yang akan sebutlah bagaimana proses kajian. Tuhan tahu nak jatuhnya daun, Tuhan tahu ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Tidak gugur satu helai daun, maka aku dah tahu pada hari ini. Itu. Tapi nanti akan datang insya-Allah. Kita pergi pada kata Syekh yang demikian nyata kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap satu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi. Sekarang dulu insya-Allah kemudian pada bulan yang akan datang